Okey guys, ini sebuah lagi yang dilancarkan iaitu Peugeot Speed Fight 4 Plus. 4 Plus ni maksud dia generasi yang keempat. Untuk pengetahuan korang, skuter Peugeot ni dia dah ada daripada dulu dah. Sekarang dah masuk generasi yang keempat dah guys. Cuma kita dia jarang-jarang dengar skuter Peugeot, dan hari ini dia landing dekat Malaysia ni dengan 3 model. Yang ni salah satu Peugeot Speed Fight 4 Plus. Berkapasiti enjin 150cc. Dan untuk video yang lebih detail, korang tengok video ni macam mana. Kita lihat dulu spesifikasi Speed Fight 150. Harga yang ditawarkan RM9,990, dan spesifikasi lain didatangkan dengan 150cc single cylinder 4 stroke liquid cool, didatangkan dengan 2 valve. Power yang hadir 9.3 kW pada 7,500 rpm. Maksimum torque 13.2 Nm pada 5,500 rpm. Fuel system electronic injection. Sistem brake dual channel ABS. Ketinggian tempat duduk 780 mm dan berat kering 125 kg. Tangki bahan api 7.4 liter. Untuk ruangan bawah seat dianggarkan boleh mengisi sebuah full face helmet. Okey, jadi baik guys, itu saja perkongsian. Terima kasih korang yang menonton, dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel Projek Solo, korang selamat datang, dan korang jangan lupa follow, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.